Kalau ada kerja. Kita berjumpa lagi dalam Roda Goreng. Saya ditemani dengan dua jejaka. Kerana apa? Kerana topik yang nak dibincangkan memerlukan peneman gitu. Konsep topik apa tu? Misteri Jalan Karak. Saya buat research mengenai highway yang paling keras. Nombor 1 ranking dia adalah Jalan Karak Lama. Awak pernah dengar tak, Jad? Pernah lalui, tapi momen tu time saya tengah tidur. Tapi ayah yang dapat rasa lah. Okay. Saya dengan adik saya tidur, lepas tu ayah saya drive. Time tu kita orang balik kampung bertiga je lah. Memang you lalu Jalan Karak tu lah? Ayah saya cakap lah. Kalau zaman dulu dia jenis yang kalau boleh nak shortcut, nak cut cepat daripada jam. Time kita orang daripada Pahang. Malam. Malam. Daripada Pahang nak ke KL, dah sampai KL ni baru dia cerita macam, oh sepanjang tadi drive ke Karak tu ada satu momen yang tiba-tiba mata dia gelap. So dia macam dia tertidur tu. Tak. Dah penat. Yang lain semua tidur, dah terlelap. Ayah saya ni antara manusia yang susah nak micro sleep ke apa ke macam tu lah. Terlelap. Yang gelap tu dan apa jadi? Dia macam lost control. Dia cepat-cepat stop tepi. Dia stop. Dia stop tepi and then dia mungkin baca lah apa-apa. Masa tu awak masih tidur? Masa tu saya tidur, saya kecil lagi time tu. 2 kali lah dia kena. Dia mula-mula dia macam dia tak baca, dia macam okey. Dia tepi, dia macam tenang. Dia gerak straight balik. Tak nak straight tu dia kena lagi. So dia baca lah. 2 kali kena? Panas juga sini. Tempat akan bertambah panas jika topik-topik yang kita nak bincangkan ni, makhluk-makhluk ni mungkin berada di sekitar kita. Kalau ada, Abang Andy kita pun ada kisah di mana mata dia ditutup lalu dia accident bawa kereta, betul? Ya, betul. Tapi sebelum tu, Karak Highway, I pun pernah jalan satu kali. Cycle lah, you tak dapat keluar dari jalan lama tu. Pusing-pusing. Yes. Damn. So, that time during I drive, dia gelap gila. Dia tak ada lampu jalan lampu jalan lah. So, dia ada few scenery yang macam alike. Okay. Dia ada satu bridge ke atas. Dan I macam lalu tu kali kedua, I pun rasa macam pelik lah. Macam, bukannya I sudah pernah lalu? Ya. Tapi Nasib I tak baik fikir you banyak notice. Nasib baik you notice yang jalan ni I dah lalu. Notice lah, tapi tak boleh buat apa pun. I boleh je terus jalan. Berapa kali tu agaknya? 2 kali? Baru you keluar jalan? Exactly the same scene 2 kali. So berapa lama you pusing-pusing tu lah? Estimate lah around half an hour kot. Uish, lama juga. You tak rasa memang ada benda, memang ada something kat sini? Tapi kalau you rasa, what can you do? You can only drive. Takkan you berhenti dan tengok, ini pernah datang nak ambil turun gambar. Turun tak gambar lu. I try to avoid lah jalan-jalan tu. Tapi kenapa you ikut jalan tu? You tahu tak tempat tu keras? I pernah dengar, I ikut Waze. Lalu daripada UIA kan? Jadi, untuk kita konkludkan kisah seram ni, banyak lagi kisah-kisah yang akan menghantui hidup anda. Mungkin di next video kita boleh buat kisah seram di tempat lain, highway yang lain. Kita jumpa dalam next episode Roda Goreng.